Antara kesilapan besar orang mulakan simpanan emas ialah simpanan emas yang tak laku dijual semula. Tuan-puan, ada sebenarnya orang yang simpanan emas tapi bila nak jual semula, tak ada syarikat emas pun yang terima emas yang mereka simpan. Oleh itu tuan-puan, sebelum nak mulakan simpanan emas, antara kriteria yang paling penting ialah kita perlu periksa emas yang kita simpan tu laku untuk dijual semula dan kita boleh dapat harga yang tertinggi bila kita nak jual semula emas kita. Antara contoh paling mudah ialah emas 0.001 gram, yang mana emasnya sangat kecil dan tak laku untuk dijual semula sebab tak dapat periksa keturunan emas dan tak dapat periksa juga berapa berat emas tersebut. Nak lagi mudah tuan-puan, simpan saja emas yang laku untuk dijual semula, paling minimum 0.25 gram. Atau lagi mudah tuan-puan, simpan sahaja dekat public gold. Sebab emas dekat public gold laku dijual semula bukan sahaja dekat public gold, dan juga dekat syarikat emas lain pun boleh, tak ada masalah. Dan syarikat public gold menawarkan harga yang tertinggi bila tuan-puan jual dekat mereka semula. Oleh itu tuan-puan, nak simpan emas, pastikan simpan emas yang laku untuk dijual semula. Lagi mudah tuan-puan, simpan saja dekat public gold. Boleh rujuk kepada pin video saya untuk terus mula simpan emas hari ini dekat public gold dengan serendah RM100. Atau tuan-puan ada persoalan nak tanya dahulu, boleh kontak saya untuk saya bantu tuan-puan daftarkan emas dengan lagi mudah.